إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معالف قدس الله سره. وفي إشارة إلى دخول الحضرة والتمكين فيها. الله. وفي dan huruf fi. Ini huruf jar. Huruf jar mana huruf yang menjarkan isim selepas dia. Ya. Fi madrasati. Al-madrasati kena bagi apa? Kena bagi bawah lah. Tak boleh baca fi madrasata, fi madrasatu, tak boleh. Dia kena bagi fi madrasati. So maksud fi. Jadi fi dia panggil harfu jarrin. Al-madrasah dia panggil majrurun bi fi. Wa alamatu kasri kasrin zahiratun fi akhiri. Itu yang Arab ni. Itu kena ngaji nahu. Sini dia urai nahu ikut sufi. Wa fi dan bermula lapas fi tu. Bermula huruf fi, lapas fi itu apa tu? Isyaratun. Ini dia panggil tak mentafsir bil isyarah. Ulama sufi dia menggunakan isyarah. Sebab tafsir ada dua, satu tafsir biasa ya secara zahir, satu lagi tafsir Quran bil isyarah. Itu digunakan oleh ulama sufi. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Iza zulzilatil ard, bila digoncang bumi hari kiamat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, maka mengeluarkan bumi oleh asqal muatan ni. Habis terbalik, bergulung habis tu. Tapi ulama sufi ditafsir kot hakikat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, bila digoncang akan batin hati dengan nur makrifat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, keluarlah nur dari mancar. Itu tafsir kot hakikat dan ini isyaratun ila dukhulil hadrat, masuk kepada hadrah. Ya, fi ini isyarat, fi mana masuk kepada apa? Hadrah. Hadratul qudsi, hadratul unsi panggil. Ya, hadrat ma'rifat, hadrat kesampaian, hadrat kedampingan, itu maksud hadratillah. Lawan dia apa? Ghaflah, lalai panggil. Ya, itu. Wa tamkin. Ya, dan makam tamkin dah tetap dah, dia tidak diganggu lagi dengan apa? Waswas. Dia tidak diganggu dengan apa? Yang paling kuat mana lagi kita bahas apa dia? Wahmun, waham. Maqadaka syai'ul mislu waham. Tidak ada satu benda yang kuat menarik manusia menjadi babas tak kenal Tuhan ialah waham. Waham apa? Waham ni perasaan, tak ada hakikat. Ya, didengar suara rimau, bukan suara rimau, suara apa? Bawah tangga tu, suara angin musim bertara, dia tiup masuk bawah lubang bawah tangga, dah bunyi tuan suara rimau. Dia nak berak tengah malam tu jadi turun naik balik. Ni rimau di malam ni, rupa tengok tengah air suara yang sama. Rupa-rupanya dia kena tipu. Bukan rimau pun, rupa suara tekanan udara yang kena pada lubang di bawah tangga dia tadi. Boom, ni kan ingat rimau. Tu. Jadi rimau tak ada. Yang ada waham, sangkaan. Itulah manusia disangka seolah-olah makhluk ni boleh memberi, makhluk boleh menekat. Ni semua waham. Yang memberi huwallah. Tuhan beri tak ada. La mani alima atata wala muti alima manata. Kan? La mani, tak ada orang boleh blok kalau Tuhan beri. Tak ada orang boleh beri kalau Tuhan blok. Dah habis. Tutup itu je. Itu hakikat dia. Tapi oleh waham tadi, seolah-olah makhluk, hebat. Sebab tu selagi ada hebat makhluk dalam diri seseorang, dia tak akan jumpa jalan makrifat ke Tuhan. Dia akan jumpa, mampus pun tak jumpa Tuhan. Ya, tak pakai dia mati tak jumpa. Dia kena buang tu, farik qalbak. Tak ada yang hebat melainkan dia, tak ada besar melainkan dia.
Ya, dia saja huwallah, baru dia boleh masuk. Ini fi isyarat kepada apa? Ini huruf fi isyarat kepada dukhulil hadrah, masuk dalam hadratillah, wat tamkin, dan mantap iman dia. Dia tak ada berpaling kiri kanan ni dah. Lambaian dunia, lambaian nafsu tak ada masuk. Nafsu dunia tak ada tempat dalam hati dia. Ya, selamat tinggal duniaku, selamat tinggal nafsuku. Kau boleh jalan, boleh merambus. Aku nak berlazat, bermesra, bercinta dengan Tuhanku, bukan dengan engkau. Itu dia. Ya, kena cakap nafsu gitu-gitu. Pergi merambus kau. Ya, tak ada masa nak layan kau. Cakap macam tu. Selagi dia layan nafsu dia, habis. Dia akan jumpa jalan ketuhanan. Jalan ketuhanan, dia mu'aradah, dia bertentang dengan nafsu, tak boleh masuk. Allah habis tu. Wa tamakkuna, dan tamakkun, ya, isyarat ila dukhuli hadrah wa tamkinu fiha wa tamakkuni. Baca tamakkun yang atas pada dukhuli, bukan tamakkuna. Tamakkunil mazruf bizarf, fatasirul ma'wahu wa ma'syasha qalbihi fiha yaskunu wa ilaiha ya'wi. Allah. Jadi dia kata apa? Masuk dia, iaitulah kepada menetapkan diri dia, ya, tamkin, maka mutamkin, dan padanya tamakun, ya, menepati diri di wadah dalam satu wadah. Dia panggil mazraf, zuruf, kan, tempat-tempat bekas, segala bekas. Fatasiru ma'wahu, maka jadilah Allah Ta'ala itu menjadi tempat tinggalnya dan tempat bersarang di hatinya. Ya, ma fi qalbi ghairullah, baru duduk situ. Dan fiha, padanya lah, yaskunu, diam ia, wa ilaiha ya'wi, dan menuju kepadanya lah ya'wi, iaitulah dia berpulang, dia kembali balik. Kalau gitu, wa yusiru ila zihabi fillah. Dan huruf fi ni, wa yushiru, dan isyarat di huruf fi ni, ila zihab fillah, ya, menuju kepada Allah Ta'ala, ya. Tu. Qala Allah Ta'ala hikayatun an khalilih alaihi salatu wassalam, dan berfirman Allah Ta'ala sebagai hikayat daripada kekasihnya, iaitulah Nabi Ibrahim alaihi salam, Khalilullah. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Tu, ya, dia guna apa? Ila tu, ya. Tu. Qala inni, sesungguhnya aku, zahibun, aku menuju, ila rabbi, kepada Tuhanku. Jadi ilah, dia menuju kepada Tuhanku, dan dia, ya, sayahdin, yang memberi hidayat, petunjuk akan daku, ya. Tu. Dan Ibrahim ada apa? Innahu awwahun. Innahu awwah. Awwah, apa makna awwah? Sungguh Nabi Ibrahim banyak melakukan keluhan. Allah, mengadu tu maksudnya, ya, mengadu riba hati dengan Tuhan. Itu dalam tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Ahmadiyah, Bukit Abal diguna lapas, ya. Allah, Allah, ada zikir kan tengok. Ya, betul dibaca Rashid. Alqaitu fi babikum inani. Ini zikir ngomong mai. Allah, Allah, tu ada makna tu. Ini apalah? Ulah ni. Engkau tak tahu, jangan cakap bebal. Kau memang tolol memang bahlul. Tak habis bebal. Awah tu diterjemah mana awahun. Orang yang mengeluhkan kerinduan dia dengan Tuhan. Allah, Allah, itu cara dizikir. Sekali besok kita boleh pergi ziarah. Dizikir malam Khamis, di Bukit Abal. Sedap dizikir. Dia suka nasyid, ada sebagai ke depan.
tukang nazam ni tu. Ada dalam 10 orang. Wah, serentak dia zikir. Ya, seronok. Tapi zikir dia ada step. Tiba-tiba sangka mengambur tu. Budak Melaka buat dia mengambur sana tu bukan jet dia. Oh, Allah, slow. Dia zikir step ni. Mu'alim Jawahid dia bawa zikir tu. Dia ambil Tuan Tabal. Sedap zikir syair lembut. Inni sungguhnya aku zahibun ila rabbi sayahdin. Itu gunung ilah, mana menuju kepada Allah Ta'ala. Itu lapas ilah, isyarat ilah kepada menuju hadrat Tuhan. Zahib. Ai tafsiriyah ni. Ai mana dia? Ila zihab. Ila ni tafsir ila tu ila zihab, kepada berpergian. Dia terjemah itu. Mana? Pergi, menuju. Untuk padanya, mana di dalamnya. Allah. Ba'da zihabi ilaihi wa huwa al-istighraq fil bahril ahadiyah. Allah. Serta berpergian dia tadi menuju pada, iaitu apa? Istighraq, menenggelamkan diri dia. Al-istighraq, tenggelam pi bahar, dalam lautan ahadiyah, lautan ketunggalan. Mana dimaksud dalam ketunggalan, memandang ahad Allah Ta'ala tu yang diibaratkan macam lautan yang begitu luas. Itu dia. Lautan apa dalam? Macam-macam dalam tadi. Dalam makam ahadiyah macam-macam futuhat, fuyudat, anwaru. Tak terhingga dilimpahkan oleh Ta'ala bila seorang tu masuk dalam makam ahadiyah. Kan Allah wala syai'a ma'ahu. Telah ada Allah, tak ada satu pun serta dia. Itu makam asal. Sebelum ada satu makhluk, Allah Ta'ala ada. Dia ahad, tunggal. Barang siapa nak sampai ke situ, dia kena buang. Tunggalkan diri kamu dengan Tuhanmu. Kan? Jadi pergi ke Tuhan kena apa? Kena tunggal. Yatima fa'awa dulu ada kan? Dalam ayat tu. Walaqad ji'tumuna furada. Sungguhnya laqad ji'tumuna, kau datang akan kami furada. Mana kena datang dengan apa? Datang dengan keadaan furat, tunggal. Jangan bawa diri kamu. Kamu nak jalan ke Tuhan, jangan bawa diri kamu. Kau pandang aku tak jadi, dia je. Bawa sampai. Lagi kau pandang engkau, tak boleh. Sebab tu kena tembak dengan zikir. Tu yang nak digendam dalam suluk. Nak dibuangkan ghairiyah, yang lain dari Tuhan. Dia dengan Tuhan je. Lala dia pun tak ada lah. Yang ada dia dan ni. Ketika kita dia lazat. Sebab dia tiga, makan dia amal apa? Amaluhu billah lillah. Dia beramal dengan Allah. Dia tak nampak diri dia. Dia karam afal. Kemudian lillah, kerana Allah, tak ada bagi dia. Kalau bawah sikit dia beramal, ayatulah bin nafsih, tapi lillah. Dia beramal nampak diri dia lagi, tapi dia niat kerana Allah. Dan paling bawah bin nafsi lin nafsi. Bin nafsi, dia beramal dengan diri dia. Kemudian untuk apa? Untuk diri dia. Untuk dapat syurga, nak dapat itu semua jauh lagi tu. Tu jauh. Tauhid ikhlas peringkat bawah sekali mungkin. Low class mungkin. Habis tu. Kalau gitu, fazihabu ilaihi halul sairin wazihabu fihi halul wasilin. Kita pun tak faham kan. Tengok ulama sufi punya hurai. Panggil pada ahli tahulah. Mana kedudukan dos dia mana ni. Ni tinggi rendah. Zihab ilaihi, kalau berjalan kepadanya, ilah itu sairin. Hal orang-orang yang salik, orang-orang yang rahil, orang-orang sair. Sair, rahir, salik sama makna dia. Orang yang sedang berjalan belum sampai, itu dipanggil sair. Itu. Wazihab fihi, itu halul wasilin. Kalau dia berjalan fihi, di dalamnya, tenggelam di istighraq dengan Allah Ta'ala, itu halul wasilin. Itu hal orang yang telah sampai kepada makrifat yang khassah. Itu dia. Habis. Kemudian warubba, bermula huruf rubba. Tu huruf rubba tu dipanggil huruf jar mungkin. Maka rubba tu ada dua makna. Satu rubba ditaklil, satu lagi rubba ditaksir. Rubba dengan makna sedikit,
Ya. Rubba dengan makna banyak. Rubbal karimi laki itu. Ya, sedikit sangat orang yang betul-betul mulia di sisi Allah Ta'ala yang aku jumpa. Banyak tak boleh pakai. Ya, itu rubah makna taklil sikit. Kalau rubah mana banyak itu dalam hadis. Rubbal kariyil Quran wal Qur'anu yal'anu. Banyak pembaca Quran, Quran laknat dia balik. Dia baca Quran, Quran laknat dia balik. Sama ada dibaca tak betul dengan tajwid dia, atau dibaca betul tapi tidak diamalkan. Dia baca Quran, lepas tu dia dapat tutup Quran, dia lawan Quran balik. Dia lawan hukum Quran atau kena laknat dengan Quran. Tu rubah dengan makna banyak. Rubbal kariyil Quran wal Qur'anu yal'anu. Sini rubah tengok, isyaratun. Rubah ni mengisyaratkan ila qillatil wujudil ahlil khususiyah. Tu ni panggil rubah li taklil. Rubah sini rubah li taklil. Makna sedikit. Apa makna isyaratun ila qillatil wujud, kepada sedikit kewujudan ahli khususiyah. Orang yang betul-betul duduk makam khususiyah tadi, yang dia billah lillah ni. Ni zikir sangat. Qalil. Ya. Itu kata dalam apa? Hikam. Ibn Ruslan dia kata ada, bukan tak ada. Jangan api tu tak ada. Ya, orang turun makam ni. Tapi macam cari malam Lailatul Qadar ni, bulan puasa ni. Ya, ada tapi susah nak cari. Dia ada di ujung akhir 10, tapi malam bila tak tahu. Kat mana tak tahu. Sebab orang ahli khususiyah ni, dia lebih menyembunyikan diri dia. Ya, dan dia bunyikan diri dalam keganjilan. Nak jumpa pun kena ganjilkan diri. Ganjil kita dengan Tuhan ni. Oh, dia jumpa. Qala Allah Ta'ala wa qalilum ma hum, sedikit sangatlah mereka itu. Golongan ni tak banyak, sikit. Orang hebat-hebat ni tak banyak. Yang banyak semua tak boleh pakai, hampas banyak. Dan fikir Syed almarhum Syed Abdul Rashid punya guru, tak ada punya anak murid beribu-ribu tu. Mengikut riwayat dia kata yang jadi betul anak murid aku waliullah 10 orang ni tu. 10 orang tu tadi. Imam Sa'ad dong pun macam tu juga. Banyak murid beribu. Yang jadi berapa orang yang murid aku kata. Tak sampai 20 orang ni. Lepas tu yang datang banyak berdua-dua, tapi lebih kotai banyak. Lebih kotai. Kadang lebih sekat pinggang kata Ustaz Raul. Kalau sekat pinggang sekat jalan tu patah balik. Jalan sikit tu tenggelam. Jalan sikit anyut. Macam-macam misalnya. Pandang aja lah af'al Tuhan. Bagi guru-guru dia pandang. Ya, tu kan kerja dia. Yang mana Tuhan bila jadilah. Ya. Yang tak jadi nak kata apa tu hak dia. Kau tarbiyah macam ni, kau tak jadi kan. Kalau kau tak tarbiyah, kau tak lebih kurang ni nak jadi, dia jadi. Itu hak Allah Ta'ala. Sebab tu kalau masa lapas masuk suruk kan, orang guru aku kami serahkan diri pada Tuhan. Guru dia kena kata apa? La haula wala quwata illa billah. Padam terus. Dia serahkan kita padam. Tiada daya upaya melainkan dia, bukan aku. Itu cara dia. Yang aku serah daripada guru, nampak aku serah dia, kau bawa aku maut. Ya, terbalik dengan syekh jadi syaitan. Ya, mati kan semua tu. Jalan Tuhan kena mati, tak mati mana jumpa. Tak banyak tu. Pasal orang wali dia bergayut di kalam Kaabah, dia kata apa? Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku golongan orang sedikit. Jadi sahabat dia kata, pelik golongan kau, nak jadi majoriti, kau minta minoriti. Dia bacakan ayat ni dan ayat-ayat lain. Ya. Wa qala Allah Ta'ala wa qalilum min ibadiyas syakur. Sama makna. Firman Allah Ta'ala wa qalilun, sedikit, sangat sedikit, min ibadi, daripada hamba-Ku asyakur. Ya, yang bersyukur itu banyak, sikit je. Jadi ya, banyak ayat Quran, maknanya golongan sedikit. Sebab tu jangan jangan seronok golongan banyak. Golongan banyak tak tentu jadi kan. Ya, anak murid banyak pun jadi. Kalau abang musyrik bergerak je nak murid. Ya, sebab tu kita tak boleh berbangga dengan banyak murid. Banyak murid dari sudut syariat, alhamdulillah lah, tak apalah. Baguslah dapat dakwah. Dari segi hakikat tu kat ukuran. Ukuran siapa yang sampai ke Tuhan. Ya. Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur fahum iksirul wujud. Dia dipanggil iksir, bahagian terkecil dari segala kewujudan. Mana tak banyak lah.
Wa man zafara bihim, zafara bil ghina, barang siapa yang beroleh bertemu mendapat bihim dengan golongan ini, golongan arif billah, duduk dalam kumpulan mereka, menerima tarbiyah mereka, zafara bil ghina, dia akan dapat kekayaan yang sebenar, bukan kekayaan kumpul harta, ya tu syoros lagi banyak kan. Bukan kumpul pangkat, ya tu bus lagi lanon, jadi atas dunia lanon tau. Allah, kaya billah, laisa lagina an kasratil arad walakin ghina al-qalb. Bukanlah kaya tu dengan banyak harta benda, bukan. Kaya sebenarnya ila ghinal qalb, kaya hati. Orang kaya ni dia berhajat tak? Nak, dia tak hajat. Saya nak bagi tuan duit RM10, duit aku 10 juta. Dia tak nak duit dan sebab dia dah kaya. Ya. Jadi mana sifat orang kaya, dia tak nak. Dia tak berhajat. Itu orang kaya. Ya, dan sifat tertinggi ghina qalbi. Kaya hati. Dia kaya apabila dia dapat kaya ni, bila dia cukup dengan Tuhannya. Bila dia dengan Tuhannya, dia akan kaya dunia. Dia tak harap dunia, dia tak nak ke dunia. Tapi kalau qalbi dia tak dia kenal Tuhan lagi, tak kerti rapat bersedap dengan Tuhan, maka dia akan jadi lapar dengan dunia. Jadi fakir. Walaupun dia jutawan, harta 10 keturunan tak boleh makan, dia bergambat lagi pagi, petang, siang, malam. Lepas tu umur dah 4-50 berhenti je lah menghadap Tuhan dah. Sampai nak mati tu dia melalak lidah dia, tuan cari harta lagi habis-habis. Tu dia bodoh kalau dia nafsu. Itu dia panggil fakir. Apa makna situ? Kalau orang kaya pada zahir tapi hati dia tak cukup, tamak duk gambat nak kumpul, itu dia panggil al-fakrul hadir. Fakir yang sentiasa hadir menghambat diri dia. Itu hina dia panggil. Ya, hina. Kepala awliya tak ada dalam qalbi, dan ma fi qalbi ghairullah. Ya, tu bagi duit mereka tak nak, ada tengok daun dengan apa? Duit dengan daun sama. Allah. Jadi man zafara bihim zafara bil ghina al akbar tu. Wa wasir abhar, masya-Allah. Ya. Dan kekayaan yang teramat besar dikata, dan kegembiraan, ya, yang tiada taranya, ya. Au ila kasratihim, atau kepada mengisyaratkan ila kepada apa? Rubah ni kasrah, ya, atau rubah mana kerap, mana banyaklah, mengisyaratkan kepada jumlah mereka, ya, ila kasratihim, banyak mereka, liman sabaqat lahu al-inayah, bagi mereka yang sabit bagi dia inayah pertolongan Tuhan, wa husnul zanni billah wa bi ibadati, dan orang yang baik sangka dengan Tuhan dan ahli ibadat, itu banyak. Ada pulungan khususiah atau kita pakai rubah litaklil. Ada pun ahli ibadat biasa ni ada banyak, ya, dapat inayah bantuan Tuhan, ya, diberikan untuk mereka berbuat baik, ya, maka itu dia antara dia lah. Habis. Kemudian al-ba'u dan ba, huruf ba pula isyarat ila isti'anatillahi Allah. Ni lagi penting ustaz, isti'anah. Wallahu a'lam.